Ending yang paling penting tuan-tuan, yang paling kita takut. Tuan-tuan tengok iblis. Tuan-tuan tengok iblis. Tuan-tuan, kita kalau buat ibadah 40 tahun, iblis buat ibadah 1000 tahun. Tak pernah terlintas di kotak pemikiran iblis bahawa satu hari nanti dia akan jadi satu makhluk yang paling dibenci dan dilaknat oleh Allah. Iblis pernah beribadah bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam, punyalah mulia. Bahkan kata Rasulullah, bukan sahaja dia pernah beribadah di sana dengan para malaikat yang besar, iblis adalah yang paling alim di kalangan keseluruhan malaikat. Tuan-tuan nak challenge apa dengan dia? Alim pun kat dia, mulia pun boleh kat dia. Tak pernah terlintas di pemikiran dia satu hari dia akan menjadi makhluk yang paling dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ending tuan-tuan, ending. Sebab tu Nabi ajak doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, ketika aku beriman kepadamu ya Allah sekarang ini, ketika aku yakin denganmu ya Allah sekarang ini, aku memohon ya Allah untuk kau matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Bukan benda main tuan-tuan, ending ni bukan benda main, kita tak tahu ni.